Langgang. Adakah anda mahu lihat the woman's power? Mahu lihat woman's power? Tanpa memakan masa, mewakili American Muay Thai yang pernah bekerja dulu di Astro, dipersilakan mewakili Malaysia, Ahirin. Ahirin peserta daripada Kuala Lumpur ini training di bawah peserta Muay Thai kita juga, Malaysia, Marikan Muay Thai, iaitu Saiful Marikan, mempersembahkan perlawanan yang pertama dia, iaitu profesional pada malam ini dengan ketinggian 171 cm. Lawan yang akan dihadapi oleh Ahirin adalah pemenang pihak perak Sukma lalu di Sarawak, iaitu Dila Safiah, mewakili Alia Box Gym, berusia 24 tahun dengan ketinggian 1.59 meter. Jadi dia sedikit rendah berbanding dengan Ahirin. Tapi dari segi pengalaman, mungkin pada malam ini Dila boleh dikatakan lebih berpengalaman. Ya. Seperti dikatakan oleh Razdi sebentar tadi, memenangi pingat emas di Sukma pada tahun lepas. Pada tahun 2022 mempunyai pingat gangsa untuk kategori 56 wanita. Mana pejuang-pejuang wanita? Jadi sedikit profil kedua-dua nak muai, Ahirin Ahiruddin dan juga Dila Safiah diperkenalkan. Di mana penyokong merah? Mana penyokong biru? Jadi kita nantikan 3 minit yang pertama. Mampukah Ahirin mengatasi Dila di pusingan yang pertama? Kelebihan jangkauan dapat digunakannya. Satu kombinasi tumbukan dilepaskan oleh Dila. Tumbukannya agak berat dilakukan oleh Dila sebentar tadi. Clinching yang baik oleh Ahirin boleh dikatakan, mengelak Dila daripada memberi serangan lutut. Satu jab dan juga overhand dari Dila. Jadi dia menguasai pertarungan di pusingan yang ketiga, pusingan yang pertama ini dari 3 pusingan. Agak bahaya daripada posisi yang jika kita lihat Ahirin dagunya agak tinggi, memberi peluang kepada Dila untuk melakukan serangan tumbukan di bahagian dagu. Cubaan clinching, cuba mendapat dominasi daripada bahagian clinching, tapi tiada aktiviti yang dilakukan oleh Ahirin. Jab yang cantik. Satu counter yang baik dilepaskan oleh Dila. Jadi Ahirin dalam keadaan terdesak sekarang ini. Dia melakukan kesilapan dari segi pertahanan yang tidak baik, membolehkan tumbukan dilepaskan oleh Dila Safiah. Jika kita lihat dari segi strength, Ahirin mempunyai strength, mana cuba menekan Dila untuk serangan lutut.
jab dilepaskan oleh Dila Safia. Tumbukannya lebih kemas berbanding dengan Akhirin. Senapan Akhirin inilah sewaktu melakukan serangan, tangannya tidak dinaikkan untuk melakukan guard. Dia berikan peluang untuk Dila, mudah, serangan mudah dengan satu jab. Jika kita lihat Akhirin yang pergi ke tangan Dila, mana kesilapan ini boleh membawa pada satu hook tangan kanan dilepaskan oleh Dila Safia. Yang agak baik. Lihat bagaimana Dila cuba keluar dari keadaan clinching. Oh, cubaan elbow yang dilakukan oleh Akhirin, tapi bijak ditampan. Agak bahaya di situ ya. Dila perlu mendengar arahan dari referee terlebih dahulu sebelum memulakan serangan. Dan 3 minit telah pun berakhir. Kita melihat bagaimana satu pertarungan yang baik dari kedua-duanya. Baik Akhirin begitu juga dengan Dila Safia. Di corner Akhirin, jika kita lihat Saiful Marikan, apa yang boleh saya katakan, Akhirin perlu memperkemaskan guardnya apabila cuba untuk masuk, di mana tumbukan Dila masuk satu demi satu kerana tiada blok yang kemas. Barulah kelihatan Akhirin melakukan serangan lutut. Dia tumbukan Dila sedikit memberikan kesukaran untuk Akhirin bertahan. Jika kita lihat dari segi strength, Akhirin mempunyai kelebihan tersebut, tapi dia membuang tenaga banyak dengan menekan lawannya. betul. Berbanding tumbukan ataupun serangan bersih sepakan, dia memiliki kelebihan dari segi jangkauan tetapi tidak digunakan dalam pertarungan ini. Betul. Jika dia bijak melakukan serangan tip di bahagian perut ataupun muka, mungkin dapat memberi peluang kepada dia untuk melakukan clean shot. Kerana kelebihan jangkauan itu memberi kelebihan kepada dia. Dia seharusnya, Akhirin seharusnya mengelak daripada berada dalam keadaan clinch, di mana memberi lebih kelebihan kepada Dila. Dan apabila Akhirin menyerang dia secara direct, mudah untuk Dila melakukan satu jab, counter tumbukan. Cantik. Barulah Akhirin dapat menggunakan tumbukan lebih berkesan, namun itu counter yang baik dari Dila Safia. Dia semakin agresif sekarang ini untuk cuba menumbangkan lawannya di pusingan yang kedua. Dila Safia dari mewakili Alia Box Gym di sudut biru, manakala Akhiruddin pula dari Marikan Muay Thai di penjuru merah. Satu push kick yang baik dari Akhirin dan counter dari Safia. Lihat bagaimana Dila yang kembali agresif, jaya melepaskan tumbukan overhand. Jika kita lihat, Dila banyak melakukan basic punches. Hanya jab tangan kiri dilakukan tepat di bahagian muka Akhirin akibat kurangnya kekemasan blok tersebut. Dan lagi keadaan terbuka, pertahanan terbuka dari Akhirin. Jika kita lihat, memudahkan Dila melepaskan tumbukan demi tumbukan. jika kita lihat Dila bijak melakukan clean shot dan patah balik kerana mengetahui Akhirin akan cuba melakukan clinch. Sedikit bengkak di bahagian tangan muka kiri Dila, mungkin akibat disiku oleh Akhirin. Tetapi dari segi clean shot yang menyebabkan kepala ke belakang tu banyak dilakukan oleh Dila. Serangan lutut yang baik dari Akhirin. Dia lebih perlu banyak melakukannya serangan seperti itu untuk mengelak serangan dari Dila Safia.
Lagi overhand dari Dila yang tepat ke arah muka Akhirin. Oh, lutut yang cantik. Mungkin Akhirin mahu menggunakan kelebihan ketinggian beliau untuk melakukan lutut daripada jauh. Pusingan yang pertama dia tak nampak benda tu, tapi pusingan kedua dia dah tahu. Betul. Jadi dia gunakan sekarang ini. Satu reaksi yang baik dari Akhiruddin. Mungkin round pertama itu terlalu gopoh untuk melakukan clinch. Sedikit slow pace di round yang kedua ini. Oh, jab yang cantik oleh Dila. Kedua diberikan amaran lisan yang kedua kerana referee mengharapkan mereka akan meneruskan serangan. Satu tumbukan yang baik dari Dila. Dia bijak mengambil kesempatan dari segi keapan peting pertahanan Akhirin. Jadi berakhir pusingan yang kedua. Sekali lagi dikuasai oleh Dila Safia. Akhirin terlalu banyak terkena punches yang sama. Saya rasa untuk round ketiga ni Akhirin boleh mungkin ataupun cuba mengelakkan atau membaca pihak lawan, kerana every time Akhirin masuk, Akhirin di counter dengan hanya tangan jab. So di sini memberi peluang dan membuat Dila look good in the ring. Satu contoh yang baik dari Dila, melakukan satu jab tangan depannya. Kekerapan serangan itulah, lihat bagaimana sekali lagi agak terbuka pertahanan Akhirin. Mudah untuk tumbukan Dila memecah pertahanan petinju dari Akhirin dari menarikan Muay Thai itu. Untuk peserta kelahiran Terengganu ini sangat-sangat agresif, di mana round kedua ini dia banyak menggunakan tangan, menyedari kemungkinan besar kicking dia akan tidak mengenai akibat range yang jauh. Menyedari lawannya mempunyai benteng pertahanan yang lemah, banyak menggunakan tangan di round yang kedua ini. Jadi mampukah Akhirin bertahan di pusingan yang ketiga? Kerana dia kerap alpa sewaktu tumbukan dilepaskan oleh Dila. Namun dia masih lagi berkemampuan untuk menyerap serangan itu dan kesakitan yang dialaminya. Jadi pusingan ketiga dan terakhir antara Akhiruddin dan juga Dila Safia. Lagi sekali Akhirin tidak mengkebaskan guard beliau, mengextend tangannya di hadapan, menyebabkan Dila. Satu push kick yang baik dari Akhiruddin. Dia sebenarnya memiliki kelebihan, itulah kelebihan memilikinya. Tidak digunakan sebelum ini. Oh, cubaan cuba elbow menipu, ya. Lagi sekali menunjukkan tangan ke hadapan begitu, mungkin cubaan untuk clinch. Sememangnya akan membuka ruang untuk Dila melakukan tumbukan. Dila Safia terus menggunakan tumbukan untuk membataskan counter dilakukan oleh Akhirin, dan dia sempat melakukan satu cross yang baik dari Akhiruddin. Dia mula mentingkatkan teknik petinjunya di pusingan yang terakhir ini dengan sekali-sekala melakukan push kick yang berkesan untuk mengelak dari serangan dilancarkan oleh Dila Safia. Mungkin sedikit overhand boleh dilakukan oleh Akhirin untuk menyerang balas jab yang dilakukan oleh Dila. Serangan pertama dengan sepakan adalah baik dari Akhirin, namun dia tidak ada tindakan susulan, tumbukan susulan yang berikan masa untuk Dila Safia mengukuhkan pertahanannya. Satu jab, namun mereka harus mendengar arahan dari referee. Itulah marisan yang diberikan oleh referee. Kedua-dua peserta boleh kita lihat sedikit kepenatan, mungkin akibat clinching yang banyak pada round pertama.
46 saat yang terakhir untuk Akhiruddin mencipta kejutan untuk melepaskan Dila Safia yang memiliki banyak pengalaman dalam sukan Muay Thai ini. Berbaki 20 saat. Apakah Akhiruddin boleh cuba mendapatkan KO? Oh, jab yang cantik Dari kedua-duanya melepaskan satu jab ke arah lawan masing-masing. Jadi berakhir 9 minit pertarungan. Kemenangan akan ditentukan melalui sikiran mata antara Akhiruddin dari American Muay Thai berdepan dengan Dila Safia mewakili Alia Box Gym. Adakah pemenangnya daripada Bulu Merah? Secara teknikalnya kelebihan untuk Dila Safia dengan banyak jab yang dilepaskannya begitu dengan cross. Tetapi di pusingan ketiga satu kebangkitan berjaya dilakukan oleh Akhiruddin dengan melakukan push kick serta serangan lutut. Tapi dia banyak melakukan serangan tunggal, tidak melakukan combo, tindakan ataupun serangan susulan mesti tumbukan ataupun sepakan seterusnya. Jadi mudah untuk Dila Safia membina semula pertahanannya sepanjang pusingan yang ketiga. Jadi kemenangan diberikan kepada Dila Safia untuk melakar kemenangan ke atas Akhiruddin dari American Muay Thai. Jadi kita lihat sedikit benjolan di bahagian kepala Dila, mungkin akibat disiku oleh Akhiruddin, tetapi bijaknya Dila untuk tidak melayan clinching yang cuba dilakukan oleh Akhiruddin membuat dia menang dari segi poin pada malam ini. Jadi kita imbas semula rangkuman untuk pertarungan ini. Baiklah, sebelum kita ke acara seterusnya, Di pusingan yang pertama, ada satu persembahan 3 minit awal menyaksikan bagaimana Dila banyak melakukan tumbukan lebih berkesan. Jadi serangan susulan dari Dila juga di penjuru, dia banyak menggunakan sikuan dipersilakan. dan dia gagal untuk memperkemaskan pertahanannya, membolehkan Dila Safia terus melepaskan tumbukan demi tumbukan. Semuanya memberikan kelebihan kepada petinju di penjuru biru itu. Sedikit kelebihan dimiliki oleh Akhiruddin ada pusingan ketiga, dia banyak melakukan satu push kick sebagai teknik pertahanan awal. Namun akhir